Assalamualaikum Puan. Salam. Hari ni hari Salam. persarahan Puan. Hari ni hari persarahan Puan. Jadi saya dari pihak TVPSS nak temuduga Puan sedikit. Temuduga macam nak cek pekerjaan je lebih bersara. Inilah last experience temuduga Puan sebelum Puan bersara. Ya ke? Lepas ni saya bersara, saya akan menikmatilah masa persaraan saya bersama keluarga kan. Sebab selalunya memang kalau sebagai pengetua ni memang tugasnya di sekolah kan. Kalau bercuti pun di rumah pun memikirkan pekerjaan. Jadi memang persaraan ni saya akan menikmati bersama keluarga tersayang. Melancong, bercuti dan juga aktiviti kerohanian. Dan juga mungkin saya akan melakukan aktiviti berkebun lah. Menanam sayur hidroponik di rumah saya. Jadi pada saya, insya-Allah saya telah melaksanakan yang terbaik lah untuk sekolah ini, SMK Taman Desa Skudai, Desaku Champion, sebagai pengetua selama 2 tahun lah di sini. Apa lagi yang saya belum melaksanakan mungkin di segi lonjakan kecemerlangan untuk STEM, pertandingan-pertandingan STEM dan juga TVET, sebab kita pun faham dewasa ini pelajar-pelajar digalakkan untuk mencuburi bidang STEM, STEM dan TVET. Jadi bersama dengan guru-guru pula, dengan pelajar memang banyak momen-momen lah. Macam yang Kamila pun, saya pun banyak momen yang Kamila sebab banyak interview saya untuk TVPSS. Jadi banyak momen-momen yang saya akan ingat lah. Contohnya hari persaraan saya ni lah, saya akan kenang lah. Nanti buat video untuk cikgu baik-baik Okey, jadi persaraan ni saya rasa satu momen yang sedih lah. Sebab apa? Tidak lagi melaksanakan rutin kerjaya. Tetapi juga saya rasa saya looking forward to spend more quality time with my family members. Itu saja rasanya. Ada lagi? Puan ada apa-apa lagi ke nak cakap? Saya mengucapkan kepada semua warga Desaku Champion, pada pelajar-pelajar, guru-guru dan juga AKP untuk sama-sama memajukan sekolah ini, SMK Taman Desa Skudai. InsyaAllah jika kita terus bersama-sama dengan niat ikhlas untuk memajukan sekolah, di dalam masa 2 atau 3 tahun lagi, sekolah Desa Skudai ini akan menjadi salah satu sekolah kluster cemerlang di daerah Johor Bahru. Itu saja. Segala salah dan silap mohon maafkan dari saya, pengetua SMK Taman Desa Skudai, Puan Nurzila binti Muhammad Hamzah. Sekian, terima kasih. Desaku Champion sikit Puan. Desaku Champion.